Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Nagiha. Nagiha macam biasalah. Ni format ni penting lah sebab dia ada data. Data ni kita nak tengok kalau tahun 3 macam mana nanti darab bahasa dia, tarikh, minit, ada 30 minit. Okey, tajuk awak ialah itu kereta api modul kemahiran bergerak. Ni bergerak ni saya akan tahu dekat sini apa yang dia berlaku. Si baik betul. Galcruz membuat pergerakan berdasarkan tempo. Ini adalah 7 concept of music. Contohnya murid pernah membuat pergerakan badan mengikut detik lagu. Pergerakan badan ni ialah dalam bahasa Inggeris dipanggil body gesture ataupun kita panggil body percussion. Body percussion ni dia ada snap, dia ada clap, dia ada patch, dia ada stump. Okay. Murid pernah menepuk tangan bergerak secara bebas semasa aktiviti muzik. Secara bebas ni macam mana? Dia ada pergerakan ni, dia ada dua. Satu pergerakan kita panggil lokomotor. Ada pergerakan dia panggil non lokomotor. Ingat ni dua ni. Awak punya ni ialah membuat pergerakan badan mengikut tempo lagu. Maksudnya lagu tu laju lah dia. Kalau tempo dia lambat lah dia. Dengan betul. Pergerakan yang macam mana kita tengok apa yang awak nak. Ini membuat pergerakan ni tak spesifik tau. Dia kena spesifik lagi. Pergerakan yang macam mana? Ada banyak pergerakan. Kena bagi spesifik sikit lah. Sebab ni terlalu umum ni membuat pergerakan badan. Itu je. Nanti ni kita tengok balik. Okay. Lihat semula. Cari objektif pembelajaran dan berkaitan dengan pergerakan. Okay. Murid akan, awak punya kriteria ni, murid akan berjaya. Awak punya prediction lah. Dapat menggerakkan anggota badan mengikut tempo lagu betul secara konsisten, tekal. Bergerak secara berkumpulan. Ini ada kaedah kumpulan pula. Ni kumpulan ni dia dalam kita panggil kolaborasi juga ni. Kolaborasi. Tu ilmu bahasa okay. Nilai lah. Sebab bila kumpulan dia mesti ada sama, tolak ansur, kerajinan, disiplin. Okey. Sumber awak buku teks, situs tak ada apa. Tak serang dilakukan oleh pemerhatian. Mestilah pemerhatian. Setiap kali yang bentuk amali, observation, adalah observation lah, pemerhatian lah. Kita nak memerhatikan. Kita ada senarai semak kita. Senarai semak kita tu contohlah pergerakan lokomotor. Ada buat tak? Perkataan ada buat tak? Dapat tak ikut detail lagu? Jadi kita titik. Okay. Jadi cara awak nak menilai tadi nanti awak kata pemerhatian keupayaan dia buat. Okay. Pemerhatian kebolehan murid mengekalkan konsistensi lah ni. Konsistensi. Okay. Berapa jumlah budak boleh buat? 25 orang Okay. Nanti kita akan tengok. Mula awak buat tadi ni ya, murid melihat papan traffic light, murid menyebut ini, murid bersoal jawab dengan guru tentang ini, murid mendengar penerangan guru. Ini terangkan sikit tentang hijau kita buat. Setengah tu dia akan tulis guru buat. Setengah tu ada yang macam bahasa Melayu dia lebih kepada murid buat kan. Murid lakukan kan. Murid melakukan pergerakan lari setempat mengikut warna lampu. Ini murid mengerti. Okey, menariklah ni. Menggunakan ni sebab nanti dia akan boleh menggunakan pengetahuan ini di dunia luar. Dunia luar tu adalah ketika dia berada kat luar. Dia tengok traffic light. Merah tu berhenti, kuning tu bersedia untuk berhenti, hijau tu dia nak boleh bergerak. Ini nanti kita tengok. Nampak apa? Okey. Kita berhenti setakat ni. Nanti kita akan sambung lagi. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kepada pihak. Tadi saya dah terangkan separuh. Rupanya dah dekat masuk dan tak apalah. Yang ni saya dah terang tadi. Saya sambung buat kita panggil. Okey. Aktiviti pergerakan tadi kan. Sebenarnya yang awak buat ni detail dah. Buat item semua nampak dia boleh buat apa semua pun dah jelas. Tema yang ambil pun okey juga.
Contohnya saya risau tadi sebab bila awak memberikan anime tempo dekat muzik, so kita tak nampak kesan. Sebab bunyi tak Kenapa tak boleh pasang? tak tahulah Kenapa sebab tak boleh betul-betul muzik tu? tak sebab biasa sebelum ni pun kami kerja ke apa tak ada. Lepas tu tadi awak punya telefon saya pun tak dengar. Itulah. Lepas tu saya duduk Jadi dekat so, sense of rhythm, sense of tempo tak terdapat. Itu kalau pelajaran awak ni tu kita nak perbandingan tu kan. Tempo lambat, tempo cepat. Awak sebut tadi tempo perlahan. Tak boleh perlahan tak boleh. Dalam muzik tempo dia tak sebut perlahan. Perlahan tu dia boleh bunyi. Perlahan tu kekuatan bunyi kuat, bunyi perlahan. Kalau tempo ni dia cepat, sederhana, lambat. Atau dalam term dia panggil kalau macam laju, tempo laju, cepat, dia panggil allegro. Kalau sederhana, dia panggil moderato. Ataupun andante, kata orang berjalan kaki. Dan tempo yang lambat ni macam lagu, LARG. Itu orang tu sini sekolah 3. Masukkan dia terus kenalkan saja kan. Tapi tema yang kau nak masukkan ni menarik lah. Which is dia bila traffic light ni, lampu ni dia boleh guna pakai ketika dia berada dekat rumah. Dia bersama mak ayah dia kan. Mak ayah dia tengok ayah lampu merah. Kita kata berhenti. Sekurang-kurangnya tema tu dapat dia guna pakai dalam kehidupan seharian dia bila dia keluar. Penting sebenarnya. Tapi tema tu penting. Cuma tadi bila pelaksanaan dari klip muzik ni, dia sound, dia bunyi kan. Dalam muzik dia ada dua. Satu dia panggil visualisasi, satu lagi dia panggil audio. Kadang-kadang kalau kita tengok orang nyanyi kan, penonton bersorak, penonton kebanyakannya bersorak tu pasal apa? Pasal visual kan, dia bergerak dia apa. Tapi sebagai juri, dia akan fokus pada audio dulu, bunyi. Pandang dulu, audio. Lepas tu barulah ada markah untuk visual pula. Dia punya expression, dia punya pakaian ke, kostum dia ke, expression dia punya pergerakan ke. Tapi kita more on audio, bunyi dulu. Itu bila yang tadi, bila awak nak ajar tempo, bila tak ada bunyi, awak sendiri yang tentukan. Tapi kena konsisten lah tekanan tu kan. Dalam ni semua tulis ni. Semua tulis. Boleh tak dengar. Tahu pun kau. Jadi saya guna ni lah. So dia tengok isyarat tu. Kalau ada. Okey. Catatan format okey lah, alhamdulillah lengkap susun lah. Tema pilih tu sangat sesuai kan. SK dengan SP tadi sesuai dengan pergerakan dan tempo dia match lah. Okey. Objektif DP ni sebenarnya boleh diperlukan lagi. Ini boleh sekali cakap. Juga sangat membuat pergerakan badan untuk tempo lagu untuk tetapi satu pun tak apa, tapi dia mesti spesifik dia mesti boleh diukur, dia mesti ada indikator. Kalau tidak ada indikator macam mana kau nak mengukur? Sebab dalam muzik dipanggil observation, pemerhatian. Kita perhatikan dia boleh melakukan atau tak boleh melakukan. Contohnya kriteria kejayaan kau. Kriteria mana sih? Budak boleh melakukan dengan budak boleh pelajar boleh buat kehidupan kita perhatikan expectation awak ada dia punya nilai menggerakkan anggota badan untuk tempo lagu secara konsisten dalam bahasa Melayu tu tekal kan. Dalam tempo dalam muzik ini bukan hanya ada konsistensi saja. Bila orang main muzik kan, jaga tempo, in tempo, kita kena konsisten. Tapi ada kalanya dia dipanggil retardation. Makin lama dia makin lambat, akhirnya lagu tu habis. Kenapa tak ada lagu tu? Tapi untuk tahun 3 tak ada sampai sekarang. Itu kita nak mengajar dia, kita bantu dia tempo laju, tempo sederhana, tempo lambat, so dia tahu. Right? Tak membuat pergerakan badan.
bila tajuk pergerakan badan ni sebagai dia punya tajuk besar ni adalah pergerakan kreatif. Inilah dia punya ibu dia. Dalam pergerakan kreatif dia ada lokomotor, ada non lokomotor. Lepas tu dalam ni pula dia ada body percussion. Dalam muzik ada body percussion. Lokomotor tu apa? Lokomotor tu dia tak simetri, dia boleh bergerak ke mana. Tapi non lokomotor ini untuk tidak bergerak. Tapi kalau non lokomotor dia step ahead, dia stand, dia boleh apa? Bergelok, dia menyeret, dia apa? Marching, dia apa? Itu kita boleh kaitkan pergerakan tempo tu dalam pergerakan tempo marching. Dan awak boleh lah buat budak ni macam nak lajukan, speed ke lagu dia akan ikut tempo. Kita kata in tempo. Faham tak? Dan lain-lain tak ada masalah lah. Jadi itulah yang kita tu kena ni lagi okay, kerajaan tadi selagi kita tahu sejak ada ni awak tak tahu sejak ada ni murid pernah membuat pergerakan badan untuk detik lagu apa? Detik lagu tu pas lah. Kalau lagu lah. Kalau lagu lambat lah. Kita nak budak merasa sense. Alat muzik boleh guna. Keyboard ada. Tapi hari tu sebelum ni kelas lepas saya guna dari TikTok dengan Buat lah. Nanti pihak aku akan kedua. Ya, tahu. Menekankan tempo perlu diiringi dengan muzik kira-kira. Kalau kita bergerakan bahasa muzik kesedaran detik lagu. Kesedaran detik lagu ni yang sedar. Menyedari bahawa kesedaran detik lagu tu maksudnya bila dia dengar muzik lagu-lagu kan boleh ikut. Lagu perlahan dan lagu lambat. Contoh lagu Melati. Ini dia detik dia. Tapi kalau negara tu bukan lambat tu. Jadi itu saja untuk hari ini Nadira. Terima kasih sebab ambil video. Sebab semua pelajar saya akan videokan supaya yang lain-lain dapat tahu dia punya ni. Okey, Assalamualaikum.